الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sesungguhnya ketakwaan adalah bekalan terbaik untuk kehidupan di dunia dan di akhirat. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, Jumaat adalah hari yang sangat istimewa kepada seluruh umat Islam. Ia penghulu segala hari. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala pernah berkata, hari ini, yakni hari Jumaat, dinamakan Jumaat kerana merupakan ambilan dari kata al-jama'u, yang artinya berhimpun, kerana umat Islam berkumpul pada hari itu setiap minggu di masjid-masjid. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang mukmin berkumpul untuk menunaikan ibadah kepadanya. Para hadirin yang kasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, di sepanjang harinya terdapat suatu saat yang dimustajabkan doa meskipun dirahsiakan waktunya. Ia juga hari diciptakan insan pertama yang bermulanya manusia, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Ia juga merupakan hari berlakunya kiamat, dan waktu umat Islam digalakkan meningkatkan amal soleh, berdoa, memperbanyakkan membaca Al-Quran, serta menghubungkan tali persaudaraan. Hari Jumaat ini juga merupakan hari yang amat istimewa bagi kaum muslimin, kerana ia mempunyai banyak kelebihan dan keutamaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ati. Sebaik-baik hari ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Adam diciptakan. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannata. Pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam syurga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari itu pula Adam dikeluarkan daripadanya. Wala taqumus sa'atu. Dan hari kiamat tidak akan terjadi illa fi yaumil jum'ah, kecuali pada hari Jumaat. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi kaum muslimin, hari Jumaat adalah hari berkumpulnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid untuk mengikuti solat, dan sebelumnya mendengar dua khutbah Jumaat yang mengandungi wasiat bertakwa dan nasihat-nasihat serta doa.
Solat Jumaat hanya diwajibkan kepada orang lelaki sahaja sebagai tanda tanggungjawab yang berat. Dalilnya berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan azan, yakni bang untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, adapun kelebihannya pula ialah hari penciptaan Nabi Adam alaihi salam dan hari berlakunya kiamat. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, hari paling baik di mana matahari terbit pada hari itu adalah hari Jumaat. Pada hari itu Nabi Adam diciptakan, dan pada hari itu juga Adam dimasukkan ke dalam syurga serta diturunkan dari syurga. Pada hari itu juga kiamat akan terjadi, dan pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin solat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khamsu." Solat 5 waktu. Wal jum'atu ila jum'ati. Jumaat kepada Jumaat yang seterusnya. Kaffaratun lima bainahunna. Merupakan kafarah, yakni penghapus dosa di antara kedua-dua waktu tersebut. Ma lam tushal kabair. Selama mana tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Imam Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan, setiap yang disebut di dalam hadis tersebut tadi boleh menghapuskan dosa sekiranya terdapat dosa kecil untuk dihapuskan. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukan. Selain itu, orang yang hadir dan menunaikan kewajipannya untuk solat Jumaat akan mendapat pahala untuk setiap langkahnya ke masjid, setara dengan pahala ibadah 1 tahun solat dan puasa. Sayyidina Aus bin Aus berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat kemudian bersegera berangkat menuju masjid dan memenuhi saf hadapan, kemudian dia berdiam, maka setiap langkah yang dia lakukan mendapat pahala puasa dan solat selama 1 tahun, dan itu adalah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah, jangan ada di antara kita yang mengambil mudah dengan sengaja meninggalkan solat Jumaat atau melewat-lewatkan hadir ke masjid. Dia merasakan solat Jumaat sama seperti solat yang lain. Tidak menghairankan seandainya seorang itu lalai dengan solat Jumaat, berkemungkinan solat fardu pun sanggup ditinggalkannya. Meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja adalah termasuk dalam kategori dosa-dosa besar, sehingga kan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha jum'in." Sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat tahawunan biha, kerana mengambil ringan akannya, taba'allahu ala qalbih,
nescaya Allah Subhanahu wa taala akan mengunci mati hatinya. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ulama pernah berkata bahawa orang yang meninggalkan sembahyang dikumpulkan bersama 4 kategori manusia, iaitu orang yang dirinya disibukkan dengan harta, kekuasaan, pangkat dan perniagaannya dari sembahyang. Jika dia disibukkan dengan kekuasaannya, dia akan dikumpulkan dengan Fir'aun. Jika dia disibukkan dengan pangkat dan kedudukannya, dia akan dikumpulkan dengan Haman. Jika dia disibukkan dengan harta, dia akan dikumpulkan dengan Qarun. Dan jika dia disibukkan dengan perniagaannya, akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang yang kafir di Mekah pada masa itu. Benarlah kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal, sesiapa yang meremehkan solat, sesungguhnya dia telah meremehkan agamanya sendiri. Para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, di samping itu, adab-adab ketika memasuki masjid perlu juga diambil perhatian. Antaranya, bersegera ke masjid, memakai pakaian yang bersih, memakai wangi-wangian, melangkah masuk dengan kaki kanan, memberi salam kepada sesiapa yang berada berdekatan pintu masjid, membaca doa masuk masjid, niat i'tikaf, solat tahiyatul masjid, duduk di saf hadapan, terutama di hadapan mimbar. Tidak lalai dengan sesuatu umpamanya lihat atau bermain telefon bimbit atau perkara yang boleh menghapuskan pahala mendengar khutbah. Muslimin sidang Jumaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, hari Jumaat merupakan hari yang agung disebabkan ia mempunyai banyak kelebihan, keistimewaan dan kemuliaan berbanding hari-hari yang lain. Untuk itu, kita sebagai seorang Muslim, sama ada lelaki atau wanita, perlulah mengambil berat berkaitan perkara ini, terutamanya pada hari-hari yang agung seperti hari Jumaat ini, agar kita tidak mensia-siakan kebesaran hari tersebut. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang ikhlas dalam beribadah kepadanya, serta memberi kita kekuatan untuk terus beristiqamah dalam melakukan amal salih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.